Tiga sekeluarga maut dirempuh lori imigresen terbabas. Baru jadi geng, baru jadi. Kereta ni apa imigresen nak jalan, dia jalan je. Lepas tu imigresen tu terlajak. Ni ah. Nampak. Pilu mendengar kabar berita ini apabila kegembiraan sebuah keluarga berakhir tragedi. Kejadian kira-kira jam 1 pagi di persimpangan lampu isyarat Maju Junction, Jalan Sultan Ismail pada Rabu itu melibatkan kemalangan sebuah lori Isuzu Black Maria milik Jim Kuala Lumpur, 2 buah kereta dan 4 orang pejalan kaki. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa dilaporkan berkata, kemalangan mengakibatkan 3 ahli keluarga berkenaan meninggal dunia di tempat kejadian. Mangsa ialah bapa berusia 53 tahun dan 2 anak perempuan masing-masing berusia 25 dan 12 tahun. Isteri kepada mangsa lelaki terbabit berusia 55 tahun dilaporkan cedera pada bahagian kepala, tangan kanan serta kedua-dua kaki dan telah dihantar ke Zon Merah Hospital Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan lanjut. Baru jadi geng, baru jadi. Kereta ni apa imigresen nak jalan, dia jalan je. Lepas tu imigresen tu terlajak. Ni ah. Nampak.